Kita tak nak lagi ada tragedi bas yang mengorbankan begitu ramai nyawa. Biarlah tragedi yang melibatkan pelajar-pelajar UPSI sebagai tragedi yang menjadi pengajaran kepada semua, supaya tak berulang lagi. Kita akan menunjukkan satu langkah keras dulu. Apa langkah yang kita ambil, iaitu saya rasa tak pernah sebelum ini kita mendedarkan secara terbuka, name them, syarikat-syarikat pengendali kenderaan berat yang ada permit kenderaan berat ini, dan juga syarikat-syarikat pengusaha bas ekspres yang mempunyai longgokan saman tertunggak. Kita bagi sebahagian yang mempunyai paling banyak saman, walaupun senarai itu panjang, tapi sebagai amaran kepada yang lain, kita hanya mendedarkan sebilangan kecil sahaja angka ini, tetapi yang banyak saman. Ini senarai nama syarikat yang kita telah dedarkan kepada media masing-masing. Ada 11 syarikat untuk bertindak adil dan bertindak secara telus. Ini termasuk GLC. Diikuti ada Bas Express juga, syarikat pengusaha Bas Express. Ada 17 syarikat Bas Express ini yang melebihi 200 saman. Yang tertinggi ada 540 saman aktif. Cepat Express Sedan Berhad. Ini nama cepat lah, tapi jangan padu melebihi had laju. Okay? Kebanyakan saman ini ialah saman melebihi had laju. Jadi ini akan disusuli dengan tindakan audit oleh JPJ dan APAD. Saya tak mahu orang kata bahawa JPJ hanya ambil tindakan selepas kemalangan berlaku. Ini pendekatan kita sekarang, iaitu kita mesti mengambil langkah pencegahan supaya kita nak bagi amaran kepada syarikat-syarikat ini, ambil tindakan kepada mereka supaya, dan namakan mereka supaya mereka mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum sesuatu tragedi berlaku.